Baik, nampak macam betul? Ini cara yang salah. Saya tunjukkan supaya anda tak buat macam mana yang saya buat sekarang. Okey, kita mulakan dari awal. Saya tunjuk balik macam mana sebenarnya. Apa yang salah? Jom kita lihat adakah simpulan ini sesuai untuk teknik pancingan anda. Let's start. Selamat datang ke episod keempat siri pencarian simpulan kail paling gagah. Pada video kali ini saya akan mengulas berkaitan fungsi dan juga kegunaan simpulan Uniknot, serta saya akan menunjukkan cara paling mudah bagi menghasilkan simpulan ini. Simpulan Uniknot pada awalnya dikenali dengan nama Duncan Knot kerana ianya telah dicipta oleh Norman Duncan. Namun di kebanyakan tempat simpulan ini lebih dikenali dengan nama Uniknot. Dari segi kegunaan, simpulan ini adalah digunakan untuk mengikat mata kail, kili, cincin, umpan tiruan serta turut digunakan secara meluas bagi tujuan sambungan tali pancing. Baik, kita akan ke close up tutorial bagi melihat cara saya membuat simpulan ini. Let's go. Seperti biasa, saya akan dibantu oleh mata kail gajah saya dan juga tali pancing gajah saya. Jom kita mulakan. Masukkan tali pancing, tagline kita ke dalam cincin mata kail. Kalau untuk Uniknot, lebihkan tagline tersebut. Okey, bagi tujuan tutorial saya akan tunjukkan macam mana keadaan dia. Okey, kita buat sebegini. Umpama ada 3 garisan yang selari dan kita silangkan. Okey, nampak? Silangkan sebegini. Okay. So, ada 2 garisan selari dan 1 gelung. Dan tagline ini kita lalukan ke dalam gelung tersebut. 1, 2, 3, 4. Baik, kemudian kita tarik pada untuk kemaskan sedikit. Dan kita lurutkan ke pangkal. Seterusnya basahkan dan juga tarik kemaskan. Okey. Baik, nampak macam betul? Ini cara yang salah. Saya tunjukkan supaya anda tak buat macam mana yang saya buat sekarang. Okey, kita mulakan dari awal. Saya tunjuk balik macam mana sebenarnya. Apa yang salah? Okey, dia tak sepatutnya dalam keadaan gelung selari begini. Apabila kita kemaskan, tali ini akan menyulam antara satu sama lain. Alright, jom kita tunjukkan cara yang betul. Okey, mulakan balik sekali. Buat gelung. Dan silangkan. 1, 2, 3, 4. Dan kemudian terus tarik. Tarik pada tagline. Nampak tak? Dia dah bentuk, dia bersilang antara satu sama lain. Tarik sebentar dan kemaskan sikit dan basahkan dalam bak air. Dan tarik ketat. So, bila kita tengok, bila kita tarik ketat, nampak tak? Yang mana yang tadi dalam kita punya tutorial yang awal, tali ni dekat luar. Sekarang dia dah duduk di dalam. Okey, dan barulah kita tarikkan ke pangkal mata kail. Ataupun terpulang, ada yang berminat untuk sediakan ada sedikit loop di bawah untuk free playkan mata kail, boleh juga. Just perlu ketatkan pada tagline. Bila kita ketatkan pada tagline, bila ditarik akan boleh terlepas lagi. Boleh juga sampai ke pangkal mata kail. Baik, ingat petua dan tips tadi, jangan tersilap. Nampak macam sama tapi bukan dia. Okey, jom kita continue dengan tali mono dulu. Tips nak buat dengan tali mono ni lebih mudah kalau kita lebihkan
dan kita pegang pada jauhkan dari mata kail pun tak. Okey, sini dan buat right dan buat kita buat lilitkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah dapat sini, boleh terus basahkan. Tarik pada tagline. Okey. Tarik separakatan, dan sebelum kita lurutkan ke bawah ke pangkal mata kail, basahkan keseluruhan ataupun memadai dengan kita lalukan air. Terusnya tarik ni, ketatkan dan tarik lurutkan dia ke bawah. Okay. Boleh juga kalau kita ketatkan dulu dengan menarik tagline, dan juga kita kemaskan dengan tarik. Alright, so terhasillah simpulan Uninol. Alright, okay, sekarang kita buat dengan menggunakan tali bladed. Ketua dia nak mudah adalah pastikan semua tali yang dalam keadaan tegang. Okey, 3, 5, 6, dan tarik pada tegang. Setelah sampai kemas, dah hampir kemas sempurna, kita basahkan. Juga kita basahkan keseluruhan tali. Dan bolehlah pakai plier ke nak gigit ke boleh. Nampak dah dia dah sempurna. Seterusnya tukar dulu dan tarik kemas. Terhasil simpulan Uninol. Sekian. Tamat segmen tutorial kita. Nantikan bahagian kedua di dalam episod ini untuk sama-sama kita lihat berapa peratuskah tahap kekuatan yang mampu dicapai oleh simpulan ini berbanding kekuatan asal tali di dalam ujian pembuktian yang akan saya lakukan di episod seterusnya. We are Anglers. Adios. Wassalam.